Macam nak beri sesi rawatan fisioterapi untuk saya yang sihat 55? Jom saya tunjukkan. Okey, di grup nanti anda akan dapat link. So kita tekan je link ni. Lepas tu kita masuk dalam borang ni. Isilah butiran pembelian. Boleh isi kuantiti. Kemudian dekat butiran pelanggan ni jangan lupa kita kena masukkan nama penuh seperti dalam kad pengenalan. Saya letak nama penuh saya dan juga email yang sah. Dan juga nombor telefon. Okey, kemudian ini part yang paling penting anda wajib pilih option yang kedua ni, iaitu perbankan dalam talian dan kad kredit debit Toy Pay. Mesti pilih ni, wajib Okey, lepas tu kita klik lah, teruskan pembelian. Okey. Lepas tu dah sampai sini, dah nak siap dah ni. Anda terus pilih bank pilihan anda. Alright, klik agree dan proceed. Okey, kejap ya, saya masukkan sekejap maklumat bank saya. Okey, dah siap. Lepas je selesai buat transaction pembayaran, anda akan dapat paparan ni. Lepas tu boleh papa invoice. Bila anda dah dapat ni, maksudnya pembelian anda telah sah. Jadi tak perlu lagi WhatsApp tim customer service kami untuk mengesahkan pembayaran. Dan untuk treatment voucher ni jangan risau sebab dalam masa 24 jam tim kita akan WhatsApp. Tim kita WhatsApp. Pastikan anda join nanti ya. Sesi fisio ini bolehlah dijadikan sebagai hadiah kesihatan kepada insan tersayang seperti mak ayah, adik-beradik dan suami isteri untuk mereka memiliki badan yang sihat dan aktif.